Aurat perempuan tua menepuh, usia muda dah tua, adakah masih wajib dia jaga aurat terutama rambut? Pendapat yang muktamad dan jumhur ulama, tua lagu mana pun wajib jaga aurat. Cuma ulama kata perempuan-perempuan tua itu biasanya tidak sempurna penutupan mereka. Betul tak? Kerana mereka sudah tua, maka diberi kemaafan. Faham lagi? Bukan sengaja. Repuang kan? Nah, dia dah tua dah. Pakai tudung pun oleh tubik rambut. Pakai tudung oleh nampak tekak. Ni dah ubuh dah oleh, dah tua. Itu maksud dimaafkan. Faham? Jangan sengeleng. Kita sengeleng, lepas tu jaga aurat zaman muda. Banyak orang basuh mari sejik, basuh kaki, selok apa nampak latu-latu. Dah basuh kaki selok sikit dah. Selok kat beti dah lah, betul tak? Boleh dah basuh kaki dah, papuing terus. Ada orang tubik dari jambang surah, nak naik atas surah, akak terus, berayuh yang geribet. Sebab apa? Sebab masa muda dia tak jaga aurat. Masa tua Allah lock dia. Mu jaga-jagalah, terlepas-terlepas dah. Orang puang moci-moci, molong, mokngah, mokngah, motih. Tengok dia balik sejik. Selok kain. Balik sejik, dia lalu ke hupuk, akak gini kain. Takut kemucu. Sahabat perempuan zaman Nabi, kainnya heret atas tanah secekar. Jaga aurat. Kita selok gitu mokngah. Lepas tekak apa? Tok siok ikut ke belakang mutu. Tok siok kata tinggi kan.